Pepe de Jensen, okey. Tulis Pipi de Jensen. Lepas tu hantar. Kita pilih mana-mana yang korang nak. Amna pilih yang ini. Lepas tu kita tekan template. Kita pilih mana yang gambar nak korang nak gambar yang mana. Amina pilih gambar yang ini. Kita dah screenshot. Lepas tu kita pergi dekat galeri. Inilah gambarnya yang tadi kita screenshot. Kita letak tekan ni. Lepas tu kita pangkas biar tak nampak kita edit. Macam ni. Dah pangkas. Lepas tu korang boleh letak lah kat korang punya account. Ni Amina nak tukar ni. I just get so... Jom kita tukar. Kita tekan profil Amina dulu. Kita tekan gambar. Tapi tengok dulu lah guys. Kalau Amina suka Pepe tu, nanti Amina pakai lama sikit lah. Kalau Amina tak suka sangat, tak pakai selamanya. Tengok dulu berapa lama macam tu lah. Okay, dah ke? Sabar guys, tengah loading. Okay guys, setelah dah lama tunggu, akhirnya dah jadi pipinyers. Bukan. Korang tengoklah tu kat sini. Nanti Amina buat video. Amina dah tukar gambar. Rasanya ni cantik lah juga. Okay, bye bye guys. Itu aja. Tutup.